Datuk, kereta Protonwira saya 1.6 cc tahun 97. Sekarang ni kalau bawa perlahan-perlahan, kereta tersedu-sedu. Apa punca sebelum saya bawa ke bengkel? Kalau tersedu-sedu tu senggut-senggut. Senang aja. Yang pertama sekali, kereta tahun 97, semua dah pakai sistem. Ada yang dah ada ECU program. Balik-balik ke workshop yang betul, dipanggilkan tune up. Bila dia buat tune up, dia akan set balik ke semua valve, ke semua sepalan berjujuh atau spark plug. Dipanggilkan ECU program, Electronic Control Unit, supaya airflow meter akan menghantar angin dengan bahan bakar dengan betul. Jadi throttle body akan bekerja dengan baik. Jadi bila baik, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, macam mana nak hilangkan bunyi bingit belting ketika hidupkan aircon? Bila tutup aircon, belting tak bunyi, Datuk? Betul. Sebab belting tu adalah rubber, canvas dan belted, dawai. Jadi bila dia bergerak, kepanasan, bila kering, dia akan mengeluarkan bunyi. Bila kering. Tak nak dia bunyi, kena beli rubber grease, taruh dia. Kalau dia dah berbunyi juga, maknanya dia dah lebih daripada jangka hayat dia, kena ganti dah sebelum dia putus. Okey. Seterusnya, jika ditekan brake dengan kelajuan 70 km sejam ke atas, steering bergegar dan berbunyi, apakah punca dan masalahnya, Datuk? Betul lah. Sebabnya bila kereta kita kotor, waktu panas-panas kita cuci. Tak boleh. Kena panas-panas, kena bagi dia rehat. Nanti kalau bagi cuci, budak-budak tembak kat rim, dia tengok keluar asap. Dia main suka tembak dekat rim. Bengkok disc brake, sorry. 70, 80, 90, 100, tekan brake, dia memang bergegar. Sebab disc brake dah bengkok. Dan perlu ganti. Okey.